Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Puteri Mawar Insyirah binti Rahmat dari Sekolah Kebangsaan Lintang yang terletak di Bentong Pahang. Kod sekolah saya ialah CBA 0018. Saya ialah murid tahun 5 dan saya juga seorang pengawas pusat sumber sekolah. Hobi saya ialah membaca buku dan menonton televisyen. Cita-cita saya ialah menjadi seorang guru. Saya berasa gembira untuk berkongsi buku cerita yang telah saya baca ini yang bertajuk Tikus yang Bijak. Buku ini adalah hasil karya Lin. Ia diterbitkan pada 2016 oleh SS Educational Resources. Buku ini mempunyai 23 halaman yang bercetak dan buku ini menceritakan kisah tikus tanah. Buku ini dapat pengajaran dapat untuk membentuk sosial diri kita. Jalan cerita buku ini menceritakan beberapa ekor tikus yang hidup di sebuah padang yang luas. Mereka gemar akan udara yang nyaman. Kawan-kawan mereka asyik bermain dan berlari-lari sahaja daripada awal pagi hinggalah senja di atas padang rumput. Semua tikus tanah bersikap begitu kecuali seekor tikus yang bernama Mickey. Mickey sibuk kerja keras dan membuat pelbagai tugas. Pada suatu hari, mereka cuba membuat kelakar kepada Mickey, tetapi semuanya gagal kerana Mickey berasa semua itu hanya membazirkan masa. Kawan-kawan pula memikir untuk kenakan Mickey. Mereka mengotek semua debu-debu di bunga-bunga dan memanjat sebatang pokok. Mereka menaburkan debu-debu di atas dahan-dahan pokok. Sebaik saja Mickey tiba, mereka melompat ke hadapan Mickey dan sambil membuat kelakar. Tetapi Mickey hanya menghiraukan mereka. Setelah itu mereka menggoncangkan pokok-pokok dan debu-debu pun jatuh seperti salji. Mickey hanya menjengkelkan mata. Pada suatu hari musim sejuk telah tiba. Pada awalnya tikus-tikus sibuk bermain salji. Tetapi kelama-lamaan mereka semakin sejuk dan menangkap satu sama lain. Mickey pula berada di dalam rumah dan dia tidak kesejukan. Mereka berpakat untuk mencari Mickey di dalam rumahnya. Mereka mengatuk pintu di rumah Mickey. Mickey berkata, "Siapa di luar sana?" Mereka berkata, "Ini kami, tikus-tikus tanah." Mereka mahu menumpang rumah Mickey kerana mereka sangat kesejukan. Tetapi Mickey tidak setuju, lalu menutup pintu. Kawan-kawannya berasa sedih dan duduk di dalam sebuah lubang. Tetapi Mickey berasa sangat sunyi dan tidak gembira. Lalu Mickey mencari kawan-kawannya. Akhirnya Mickey terjumpa mereka di dalam lubang di bawah semak-semak. Mickey memanggil mereka masuk ke rumahnya dengan satu syarat. Mereka perlu mengajar Mickey bergelak ketawa dan menyanyi, dan Mickey pula akan mengajar mereka menganyam dan membuat rumah sendiri. Mereka hidup sangat gembira. Kawan-kawan, terdapat pengajaran yang dapat kita dapat untuk membentuk sosial diri kita, iaitu kita perlu menghargai ilmu yang telah diberikan kepada Mickey. Jangan lepaskan peluang untuk membaca buku ini dan meminjam buku ini di perpustakaan sekolah kita. Sekian, terima kasih.